kita orang selalu cari kutu diorang takut situ. Matilah. Kita selaku bibik kepada majikan berbulu kita ni dah jadi satu tanggungjawab untuk kita pastikan rumah tempat tinggal majikan kita ni bebas daripada masalah kutu. Jadi untuk nak pastikan rumah majikan kita ni bebas daripada masalah kutu kucing, lebih baik kita prevent awal-awal. Kutu kucing ni kalau dibiarkan dia akan cepat membiak. Lagi satu, bila dah merebak dia akan melekat dekat sofa dan kapet. Ni dah lah musim-musim raya lagi ni. Jadi tak selesa pula bila tetamu datang rumah kita kena gigit dengan kutu kucing. Untuk nak prevent masalah ni, Pakapest akan buat semburan seluruh rumah untuk nak basmi semua kutu-kutu yang menyorok dan telur-telur kutu sekali. Masa servis ni dijalankan, better korang bawa keluar lah majikan-majikan korang tu. Bawa lah pergi tangkap belalang kat taman ke atau tinggal dekat pet hotel. Nanti lepas dah siap dan semburan pun dah kering, baru boleh bawa masuk balik majikan tu semula. Servis macam ni kita akan bagi waranti 1 minggu. Kita akan pastikan seluruh kutu-kutu tu semua dihapuskan supaya majikan kita selesa tak mengganggu. Kalau korang ada masalah pest macam kutu kucing ke, pepijat ke, lipas ke, atau orang tak bayar hutang ke, korang kontak je Pakapest.